The preparation. Mari-mari. 8 hari baru lembut ni. Tuang santan pekat. Okey, semua. Semua. Okey, stop. 6 biji kelapa, hopefully. Lemak lah. 5 kilo daging. Nanti tambah tiga. Makan yang dah siap. Makan yang dah siap. Sebelum kuih besar. Sintik dah rebus. Kita sejukkan lagi sikit. Acar dah potong. Nanti kita taruh cuka dengan halia, dengan gula. Dan garam sikit. Mi kuning. Pakai Numi lah kan. Support Gardenia ni. Sekarang pembikan dengan murah 99 sen. Kalau dulu RM2-3 lebih sekilo, sekarang 99 sen je. Siapa dah tahu rumah saya makan temikai. Kentang untuk kurma, kurma ayam dah siap. Untuk acar dah potong. Krisip buat sendiri, wangi lah. Wangi krisip kita. Rumpah kurma Terengganu kalau tak cukup, kita pakai rumpah kurma Agabi bagi ni. Macam-macam rumpah ada. Rempah putu ada. Rempah pun ni meriah. Kalau ada bajet belilah ni. Dapur bos orang Australia ni. Memang puas hati saya ada yang dua benda ni. Memang puas hati masak. Masa dapur hotel ni kan. Okay, then of course I got my boss lah. Boss is a boss. Tambah lagi santan. Turun. Anda sikit. Semua dia sedap. Sedap. Biar lemak, biar berkering. Sedapkanlah ya Allah. Ya Allah bagi sedap. Sampai makan besok. Jari. Ya. Kenapa ada semut? Astagfirullah. What's this? What's it? Ada nyamuk. Tengok yang tu. Kuning. Ada nyusuk lah. Perut. Oh,
Kecil usul. Tadi dah tengok. Ising ayo.